Okay, saya ada soalan. Kalau tengok kat sini kan, ada yang mereka lepas dekat luar ni Zah. Tapi ada juga yang dalam kandang. So apa beza dia? Beza dia tak adalah beza sangat mana pun. Sebabnya biasa dia buat rotation grazing lah. Maksudnya sebab di sini ada kandang breeding. So bila kita breeding yang betina ni dengan anak ni kadang kena exercise lah untuk dibiasakan dia meragut. Salah satu untuk exercise, satu lagi untuk kurangkan kos makanan lah. So grazing ni adalah satu aktiviti dalam kalau kita buat breeding, grazing ni adalah satu aktiviti yang wajib untuk pembiakan. Oh, so kiranya yang dalam ni dia pun akan keluar juga tak nanti? Ya, dia akan rotation. Oh, rotation. Normally contoh hari ni keluarkan petak yang mungkin dalam 5 petak, esok dia keluarkan lagi 5 petak. Kita buat benda yang sama kat kolam, kita praktikkan benda yang sama sebab dia sama macam manusia lah. Dia tak boleh duduk saja kalau mengandung. Kenalah exercise sikit, barulah mudah untuk bila nak beranak. Dan juga penjagaan lebih. Ibu lebih sihat, anak sihat. Alhamdulillah. So, kesimpulannya kita kena exercise. Nah.